Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyeru para majikan untuk mencipta ekosistem yang inklusif, selamat dan saling menghargai dalam sebuah organisasi di samping melindungi hak serta kebebasan pekerja menyuarakan pandangan mereka. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kelestarian produktiviti negara dapat dicapai menerusi hubungan tripartit yang progresif serta mampan antara kerajaan, majikan dan pekerja selaku tonggak sebenar kedaulatan negara. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, Kesuma jelasnya tidak hanya fokus kepada angka pertumbuhan ekonomi tetapi juga pertumbuhan yang mengangkat martabat manusia, menjamin keadilan sosial serta membuka ruang masa yang lebih baik untuk generasi akan datang. Ia mesti diterjemahkan dalam realiti kehidupan rakyat melalui yang pertama pekerjaan yang bermaruah, kedua perlindungan sosial yang menyeluruh dan yang ketiga perhubungan perusahaan yang berteraskan kepercayaan. Kita percaya apabila pekerja dihargai, negara akan dihormati. Selain itu, Kesuma tegasnya sedang giat melaksanakan kajian semula Perintah Gaji Minimum PGM 2024 bagi menilai kadar semasa supaya kekal relevan dengan keadaan ekonomi semasa. Kajian yang dijangka selesai pada September tahun ini antara matlamat utama Kesuma merangka gaji yang lebih adil dan seimbang demi memelihara kebajikan semua pihak selaras dengan perkembangan sosioekonomi Malaysia. Sesi libat urus kajian semula Perintah Gaji Minimum 2024 PGM 2024. Kesuma kini sedang giat melaksanakan kajian semula Perintah Gaji Minimum 2024 untuk menilai kadar gaji minimum semasa pada masa ini 1,700 untuk melihat sama ada ianya masih kekal relevan dengan keadaan ekonomi semasa. Kajian ini telah bermula sejak Januari 2026 yang lepas dan dijangka berakhir pada September 2026 akan datang ini. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kesuma Sutekno Ahmad Belon semasa merasmikan penutupan program bicara dan perkongsian menelusuri 1 Mei 2026 pekerja Kesuma Bangsa di Sandakan pada Isnin. Program yang dihadiri sekitar 500 peserta mewakili kesatuan, majikan dan pekerja itu dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JEK Sabah bersempena sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan di Unify Arena Bukit Jalil pada 1 Mei 2026. Untuk rekod pasaran buruh negara kekal stabil dengan lebih 17.6 juta tenaga buruh menjadi tulang belakang negara, sementara kadar pengangguran nasional mencatatkan angka 2.9%, iaitu angka paling rendah dalam 11 tahun sejarah negara.